Okey, hari tu sebab hari tu kan duk musim hujan sedia. Ya. So aku pasang awning lah dekat rooftop tent. Boleh. Tapi aku dah pasang lah sebab hari tu kan hujan. Yang hang kena hujan tu. Teruk sangat, dia macam menetes sikit lah. Tetesan. So macam ni lah. Malam ni Bang Genting tak boleh nak main sangat. Sebab tadi kita ada shoot video. And then malam ni juga Bang Genting nak short video dan hantar kat klien. So harap-harap apa boleh faham lah kalau Bang Genting tak main sangat malam ni. Masak kita bagi kat Subki. Okay. Okay, settle. Sana. Okey lah. Okey. Hai, tungging elok ah. No. Suki dapat juga dia punya daun kari. Okey, baik sama-sama. Terima kasih. Daun kari. Cari kat kedai. Baik, terima kasih Mi. Okey, hang 2 kali lah minta daun kat rumah orang. Hari tu kat Perlis apa, daun apa? Bunga-bunga kantan. Ni dekat apa? Atas panggung. Atas panggung. Ni daun kari. Minta kat rumah orang. Satu kejayaan. Hidup geng kari. Hidup geng kari. Okey, kalau tak jadi gulai malam ni, hang memang sembang kari. Okey, kita dah settle setup. Penat ke ah? Dia penat sebab kan dia penat bukan sebab apa, sebab tu kemah nak buka awning, nak kena bubuh pancang awning dia tu. Habis musim hujan ni nak cabut buang balik. Kalau tak senang je kan, buka rooftop tent dah teribuh tangga. Ni kena bubuh itu, bubuh ini, kiri kanan. Okey. Alhamdulillah hari ni kami punya program pukul 2, ke 3, ke 4 tadi tu kita ada shooting. So dah habiskan job dekat sana. Lepas tu nak balik ataupun nak pergi cari hotel pun rasa macam tak gamak lah. Sebab kawasan Ian ni pun memang banyak campsite kan. Jadi kita main kat sini lah. Tapi tak sangka lah sebanyak dah ni sekarang. Daripada Pawana tu sampai ke hujung ni. Ini apa nama tak ingat lah. Tapi banyaklah campsite. Jadi kebetulan kami mai weekday. Tak ada lah orang camping kat sini kan. Kebetulan campsite ni pun baru sangat, baru 2 minggu katanya buka. Dan alhamdulillah langkah kanan free mai tidur kat sini. Apa lagi, barang free. Kita mai terus lah. Bang Genting boleh cakap okey, cantik. Bang Genting suka dia open terus. Adalah pokok-pokok sikit, tapi dengan lampu kuning tu buat campsite ni nampak feel sangat malam ni. Cuma terus terang cakap, nyamuk banyak gila, sumpah. Ini nyamuk memang betul-betul banyak sungguh. Tak pernah lagi Bang Genting, aduh, nampak tak? Tak pernah lagi main campsite yang betul-betul nyamuk. Ni betul ke? Aku takut berubat titik mata, repellent lah, betul lah. Nyamuk banyak sungguh. Kalau hampa nak main sini boleh, tak ada masalah. Memang cantik, cuma sedialah apa patut. Sebab Bang Genting ni tak pernah pun nak bawa, betul ke ni, berayak semacam lah ni. Yang penting tak kena ketik nyamuk. Okey, sekejap lagi nak rehat-rehat sahaja. Lepas tu malam ni Subki akan masak macam biasalah menu. Bila ada dia, adalah masakan yang istimewa. Tadi pun dia dah dapat daun kari dia. Hampa tengoklah dia masak apa. Alah, sikit lah nasi ke? Banyak mana nasi? Berapa ni? Nasi lah. Aku tak tahu berapa pot. Boleh lah. Boleh lah Untuk berapa?
Dia punya ni dia kata satu setengah atau 2. Teruk sangat. Ya ke? Yang sikit tu okey lah. Okey sikit lah. Tak apa ni basuh skos tak apa. Kat ni. Boleh basuh ni? Oh dia salah. Sepak basuh bunyi. Bukan. Sedap sodok sangat lah tu. Sodok sangat lah tu. Yang pakat-pakat tu. Ki, bila kita nak kayuh pergi Borneo ni? Jika diizinkan. Kami ni daripada tahun ke tahun ke Ya. tahun duk kata nak kayuh pergi Borneo. Turun Sabah dulu Yo. Sabah, so kita masuk Brunei, sekeras masuk Sarawak pula. Lepas tu baru pergi Kalimantan. Kalimantan pula, apa? Kalimantan. Ya, Okay, Pontianak. Pontianak. Bukan apa, duk tengok tiket Lawa. flight. Ada waktu murah tu, masak pula. Tak free. Itulah. Bila Subki dah free, Itulah. tiket mahal. So duk mencari peluang kat lah. Dapat tiket murah memang kami nak pergi. Yalah. Subki tak apa, dia dah biasa pergi dah. Dia dah biasa pergi hampir sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hampir 3 bulan tak? Sebulan je. Sebulan Sebulan je macam tu. Tak banyak so, masa. Nak Tapi last time agak-agak rushing kat lah. Patutnya kena pergi apa? Lama lagi syok lah. Boleh explore lagi. Ya. Banyak tempat menarik lah sana. Terutamanya di Sabah. Sabah menarik Sarawak agak boring sikit lah. Sebabnya sawit. Aku duk ramai bawang tadi. Jadi bersamamu dah lah. Bersamamu. Kari nak bancuh dulu sikit. Aku main tam je ni. Boleh, tak ada hal lagi. Uish. Hana apa? Pengadang ke? Pengadang api ke? Tengok dulu keadaan. Okay. Kalau tapi aku rasa macam tak ada angin lah. Kalau macam okey. Kurang sikit lah. Tak macam Titi Wangsa itu. Titi Wangsa itu hari sejuk siut. Yo. Allah teringat Abang Zali tiba-tiba. Itulah. Sihat ke tak orang tua tu? Itulah. Hai. Cuma then ini buah pelaga, I don't know English. Buah pelaga. Hit. Fruit hit. Laga. Buah laga. Oh, very nice. Very nice smell. Yeah, very nice weather. Oh, no. Not the smell. Kita just basuh macam ni je kan? Ni. Aku nak jolok ayam. Supaya boleh. Ingat ingat anak apa? Anak basuh dalam tu. Tu aku nak dalam ni. Oh. Sembang gak? Kau nak belajar cakap Kelantan. Demo jangan lo gelok. Demo gak. Tadi duk kalut pasal buat kerja, lepas tu terus mai kat sini, lupa. Kami tak beli langsung ayam mineral. Sebab ada ayam dalam apa? Kontainer ni. So kita masak ayam lah. Tak baru kita buat ayam apa-apa kan. Ataupun minum ayam suam pun okey juga. Kita masak ayam dulu. Boleh lah ni. Syek baik, segala-galanya tersedia dekat Oyen ni. Semua ada. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Rasa lain pula. Ha? Waktu aku nyanyi hang tak kacau cakap apa-apa. Dah belajar dari kesilapan. Aku buka TikTok. Ha? Dekat 1 juta orang marah dekat hang. Oh ya? Ha. Aduh. Nampak sangatlah pembenci aku ramai. Kita ada nyanyi. Duduk sibuk masa tu, duduk sibuk pasal apa? Masak ah. Masak. Masak kurma. Masak kurma. Oh, rasa. Aku baru puji hang. Ha? Kata aku nyanyi hang senyap. Aku tengok play balik bunyi sudip cuk cap cuk cap cuk cap. Cok. Aku pergi masa aku form 6 macam tu kot aku masuk band. Kan, tapi aku tak pandai main gitar pun. Aku main lah juga sebab dah tak ada orang nak main. Masa tu aku duk buat lagu ke. Ya. Aku ada lagu aku sendiri ke. Ya. Ya. Ini lagu saya cipta sendiri masa form 6. Tapi lagu zaman budak-budak kan. Lagu macam budak-budak sikit lah. Tapi memang lagu saya buat ya dengan lyrics sekali. Ni kalau aku upload tak kena copyright lah. Ya. Ingatkah lagi masa kita bertentang mata berdua? Kau dan aku tersipu sambil merenung manja indahnya. Kulihat kau gadis yang manja, terpandang wajahmu, hati berdebar. Apakah ini artinya? Cinta. Di matamu sinar cahaya, ku pandang, ku renung, mata kecilmu tersenyum, kau malu padaku. Ku cinta kamu, ku sayang kamu, ku rindu kamu. Malam itu ku rasa bahagia bersamamu. Hayati bulan bintang di setiap angkasa, bagai milik kita. Maksudnya tu boleh buah nama siapa yang hang mau lah. Ku tatap, ku renung, mata kecilmu tersenyum, kau malu padaku. Ku cinta kamu, ku sayang kamu, ku rindu kamu. Ya, daripada form 6 sampai ke sekarang. Inilah kali pertama aku perform ke. Ya. Zaman tu aku duk record. Aku tak ingat record dekat handphone monophonic. Polyphonic apa tak ingat dah. Polifonik. Polyphonic. Record kita adalah masa tu aku punya inspirasi kan. That's why keluar lagu tu. Muka macam tak percaya muka tu aku buat lagu tu. Kan sedap kan? Sedap. Sumpah lagu ni saya buat. Saya chord saya sendiri, lepas tu ialah chord biasalah pun masa tu budak sekolah ya. Lirik semua saya. Jadi kalau ada komposer yang berminat untuk menerbitkan lagu kanak-kanak ni, boleh menghubungi saya. Wow. Bobo ni santan instan. Santan instan. Karo. Karo. Karo Chia. Oh. Sayang aku. Oh, menggelegak. Ramai rasa tu. Set aku cari teh set. Kita ayam ni tak ada, tapi kita akan buat ayam teh. Boleh ke? Di mana pula yang apa? Ayam ni.
Oh, dalam ni ya. Ya. Tapi insyaAllah aku rasa lepas tu bukit atas tu. Tapi pencawang. Lepas. Jangan pandang sebelah mata tau. Oh, risau awak tau. Bukit Suratani kita sampai tu. Tapi tu dekat situ. Ya. Tu tak berani nak cakap pun. Apa? Tak sampai nah. Ini. Brother tu aku rasa dia tidur ke dia tengah high aku tak pasti je. Mana? Itulah Tam Sabaina. Okay, hang minum ayam teh bergula ke tak? Ikut je. Aku rasa kita macam tak perlukan gula. Tak perlukan gula. Tak yalah. Hang dah cukup manis lagi. Ya. Oi, amboi angguk ke tak? Jeli lidah. Aduh. Boleh lagi. Minum macam tu je lah. Tak yalah. Dalam dah apa lagi dalam empuk dah. Ayamnya tak tahu pasal macam mana. Tak tahu. Masak kot. Yang penting ayam masak. Ada masak. Sekadar membuat kari. Sekadar lagi. Ini pun dah cukup lah. Dah. Ambil silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lupa pula barik piyu. lana razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey. Ya. Silakan. Malam ni Subki masak kurma ayam. Kurma. Marah lah. Bukan sebab selalu. Okey, malam ni Subki masak gulai ayam ataupun kari ayam. Subki malam ni nampak sungguh menyererakan. Dia pun nak bahagian tulang. Tak ada tulang. Semua isi ya. Ada tulang tapi itulah. Sempoi ke weh. Pandai abang EO masuk. Hang nak gula buah ni. Tak apa. Lah. Ni kucing ni daripada Shanghai ke apa ni? Sepek macam. Bagi lah, ada siap. Lagi ya. Aku kan bapak kucing lah ni. Aku pecinta kucing lah ni. Ambil dengan kuahnya sekali. Okey. Sedap je weh. Sekadar mencuba-cuba di tepi van. Kami punya menu esok apa lagi? Roti. Roti ya. Pecah roti lah. Ni belen-belen ada kari. Sebab kari Suki buat banyak. Sedap lah tu. So kita akan makan dengan roti canai. Tak berucap. Lebih panas nasi Banyak apa? Ni. Aku nak tambah kali ketiga. Aku cakap lagi. Aku kalau look macam ni memang aku akan makan betul-betul. Memang tak karinya makan. Tak karinya. Kita tak kari wangnya. PBC. Ini dia bawah.
bagi hari ni? Ha? Roti. Roti canai. Roti Pagi ni. canai. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi ni Suki buat roti canai dengan kuah kari ayam semalam tu. Alhamdulillah Ki. Ya. Aku kena 3 kali tambah Ki. Telih no. Pelik. Saya kena gulai Suki semalam tu. Tersandang ni kat sini. Lah kali tak larat cakap Ki. Ki aku ni atas sat Ki, baring sat. Baring-baring tu. Raib betul. Pukul 2.30 baru jaga. Tu pun kejut. Settle apa semua. Ni tutup van ni terpelahang tu. Langsung tak nak tutup. iPhone dengan iPad. Wah, semualah kamera apa semua terpelahang tak tutup apa. Tu kari ayam Suki punya pasal. Padu. Hang nak bagi dekat jiran ke? Tengoklah. Tengoklah Suasana kat sini kan. Dia orang nak tengok semalam. Oh betul lah, dia nak tengok van semalam. Set up. Tapi kita pun duk busy semalam kan. Yalah. Ya, pagi ni macam itulah. So tak ada. Pagi ni santai je. Tapi kita mungkin kena pergi sambung dekat tempat kerja semalam balik ke. Boleh je. Your choice. Duhai bunda hari-hariku, kini berlalu bagaikan bahtera keperlayan dan kemuji. Oh bunda, akhirnya terdengar Jadi? Jadi roti bom Pun macam okey tak. Lama je rasa. Berkurang rasanya. Atas bukit tu. kat kampung saya tu. Tu pun elok tu. Tu elok lah. Elok sikit. Tapi kereta boleh naik lah. Oh boleh. Lepas drone aku tengok naik tunjuk. Boleh. Itu pula jalan tengah basah, hujan. Tapi lawa bang itu. Dia punya view yang betul-betul nampak Pekan Keroh. Follower lama. Bang Kinting. Lama tu, Bang Tam tu. Dia follow zaman Bang Kinting buat kamper kancil lagi tu. Itu kamper kancil masa dekat Kampung Ruat rasanya antara video kedua. Video kedua, kamper kancil memang lama. Dia dah follow dah masa tu. So, terima kasih Abang Tam. Sebenarnya Abang Tam yang recommend kami mai belah-belah ke depan lagi ni. Alhamdulillah dapat tempat memang lawa. Cuma tadi Abang Tam mai nak bawa kami pergi jalan, makan dengan nak pergi tengok-tengok kawasan ni. Tapi sebab yang ni kan work trip, Bang Kinting pun saya pukul 10 dah ada nak patah balik ke tempat klien tu. Ada satu dua benda lagi nak settle. Jadi tak syok lah kalau kita rushing. Tu cakap kat Abang Tam, next time kita mai kayuh InsyaAllah. mai kayu basikal, mai sini. Dari Sebab Abang Tam rumah, ada chalet dekat depan tu. Kami dah pergi lalu semalam, chalet dah. Ni buat dah ni. Makan roti canai dengan kari ayam. Suki buat. Tadi kita breakfast sekali dengan kita punya jiran yang dia penduduk campsite sebelah sana. So mereka dua orang Chinese girl dari Penang. So kita invite lah untuk breakfast sekali sebab semalam pun kita orang lepak jugalah. Macam tu ya. Dan mereka memuji Suki punya kari. Tapi memang sedap. Cuma saya tak record lah sebab privacy kan. Tapi tadi kita lama juga duduk sembang-sembang pasal inilah, pasal camping apa semua tu. Ni baru sambung makan. Dang. Dang. Itu tak hebat kita. Itu dah jadi tagline. Okeylah, Bang Kinting nak share sikit lah. Orang kata nak tunjuk dekat hampa kawasan campsite yang baru dibuka dekat sini. Jom. Okey. So inilah kawasan dia. Macam Bang Kinting cakap semalam, suasana dia tu rasa macam duduk dekat campsite yang Bang Kinting pergi di Kanom. Ini dia. Okey. Okey, kita pergi pusing-pusing Sat. Tengok sekitar campsite ni.
belakang tu tandas, ada tempat semayang dan juga ada 2 tandas. Okey. Inilah sekeliling. Ini kawasan tandas yang ada dekat sini. Tandas dia okey, buat masa sekarang ni bersih sebab baru siap lagi, cantik. Dekat luar pun ada shower. Okey, ini dia dah pasang dom kat sini. Tapi satu je nak puji, walaupun campsite duduk hujung sekali, tapi dia punya power point dia tu elok. Memang cantik. Kemas dia buat. Bukan cikai-cikai punya. Okey, kan? Dia punya power station, power point dia best Nice. Laju tak? Okey lah. Ya. Pakai elektrik okey lah. Pakai generator memang lambat lah. Betul. View pun okey lah, not bad kat sini. Sebenarnya malas nak share kawasan ni. Supaya boleh jadi pot kami. Tapi tak apalah, sebab mereka pun bagi free. Jadi nak membalas jasanya, at least kita tunjuklah sikit-sikit. Okay guys, kami pun dah settle upacara kempen pecah tanah dekat campsite yang baru dekat sini. Apa nama lagi? Damai Grey Campsite. Yang berminat untuk datang dekat sini, ada promotion sepanjang bulan 12 ni yang berbaki lagi 2 minggu macam tu. Boleh main kat sini, boleh tidur free. Tak kisahlah hari bekerja ataupun hari minggu. Dan kami alhamdulillah dapat selesai sudah camping dekat sini. Boleh kata memang selesa lagi ya. Senang jawab. So, sampai di sini saja vlog camping Bang Kinting dan juga Supki Hussein. Dan jangan lupa follow page YouTube Supki Hussein, ada dekat bawah ni. Bila ramai follow dia, barulah dia semangat nak buat YouTube. Okey, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah next destinasi kita akan ke tempat lain juga. Dan untuk sepanjang bulan 12 yang berbaki lagi 2 minggu macam tu, ada setiap minggu ada vlog daripada Bang Kinting dan juga Supki Hussein. Saya Asri Nawawi aka Bang Kinting. Supki Hussein. Sebab dia lupa pakai mic. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum.